radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa hiya lahu sadaqah." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud ini gelarannya. Abi Mas'ud, bapa pada Mas'ud. Artinya dia ada anak namanya Mas'ud. Mas'ud itu yang kerap disebut Mas'ud. Campur yang Mas'ud Al-Buaya tu lain. Itu kerapi pandai dia buat. Mas'ud, jarang orang lain nama Mas'ud ni. Sangat ramai. Mas'ud tak ramai. Mas'ud jarang-jarang saya jumpa nama Mas'ud. Sangat ramai. Sa'id lagi ramai. Dia bikul sama je. Sa'ad, bahagia Sa'id, bahagia Mas'ud yang dibahagiakan. Nama sebenarnya adalah Uqbah bin Abu bin Sa'labah bin Syirah bin Atiyah bin Qudrah bin Auf bin Al-Harith Al-Khazraj, daripada suku Khazraj Ansar. Itu peribumi Madinah. Dia ada dua ya, Aus dan Khazraj di Madinah ni. So dia daripada kabilah Khazraj. Dan bila Aus dan Khazraj digabungkan oleh Nabi SAW atas persaudaraan Islam, maka dinamakan dengan Al-Ansar. Tak ada nama kabilah Aus, Khazraj tak ada, dipanggil Al-Ansar. Abu Mas'ud Al-Badri. Kenapa dipanggil Al-Badri? Dia Al-Ansari, orang Ansar. Al-Badri sebab dia pernah join perang Badar, dipanggil Al-Badri. Badri. Ini nama asalnya, nama asal. Dan dia pernah join peperangan Uhud dan peperangan selepas daripada itu. Dan akhirnya beliau menetap di Kufah. Asal orang Madinah, tapi akhirnya tinggal di Kufah. Kufah itu adalah sebahagian daerah daripada Iraq. Kufah. Kita kalau duduk di Bandar Nirara, kalau boleh nak menetap di Madinah kan. Kalau boleh nak mati di Madinah. Tapi sahabat-sahabat dulu tuan-tuan dia keluar di Madinah atas dasar kerja, atas dasar menjaga, yang paling penting atas dasar dakwah. Dan akhirnya dia tetap di Kufah. Tetap di Kufah dan meninggalnya di sana. Okey. Itu saja tentang perawi hadis ini. Okey. Kita tengok hadis pula. Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa hiya lahu shadaqah." Apabila seseorang lelaki atau bapa itu berbelanja, bernafkah, memberi nafkah untuk keluarganya, dalam keadaan dia yahtasibuha, mengharapkan pahala daripada Allah dalam perbelanjaan nafkahnya itu, maka perbelanjaan nafkahnya itu dikira sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang didapat pahala sedekah, macam kita bersedekah. Sehingga ramai dalam masjid ini dah jadi suami dan bapa. Suami wajib beri nafkah kepada isteri, bapa wajib beri nafkah kepada anak-anak. So kalau kita dah jadi suami dan bapa, wajib beri nafkah kepada isteri dan anak-anak. Isteri tak wajib beri nafkah kepada suami, tak wajib. Kalau dia kerja pun itu gaji hak dia. Kalau nak bagi, nak share dengan kita, Alhamdulillah. Abang bayar rumah je, kita sayang bayar. Okey, Alhamdulillah. Itu ikut dia. Kita tidak paksa. Abang nak bayar rumah, awak bayar kita pula. Abang nak bayar rumah anak kita, awak bayar nursery sekolah anak-anak. Tak boleh paksa dia. Sebab tanggungjawab kita beri nafkah kepada isteri dan anak-anak kita. Kalau nak share, Alhamdulillah. Jadi apakah nafkah itu? Nafkah itu ialah, kata ulama, apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada seseorang, tanggungjawab kepada keluarganya. Wajib ni, nafkah ni wajib. Ada orang dia abaikan nafkah. Saya pernah di mahkamah syariah, isteri menuntut nafkah, isteri pula bila anak tuntut nafkah. Hakim tanya kepada isteri tadi, okey, kita akan hantar surat kepada suami awak
untuk bayar nafkah. Suami hilang itu. Okey. Macam mana kita hubungi dia kerja di mana? Dengan hakim. Isteri kata saya pun tak tahu. Yang lain. Tiga hari pun tak kerja, pun tak tahu. Tak tahu, tak dapat nak trace tu di mana-mana ni. Minta maaf Tuan Hakim, yang lain saya tak tahu saya isteri dia. Macam mana saya nak hantar arahan ini kepada beliau untuk bayar nafkah? Hakim pun tak tahu nak buat macam mana. Nak hantar surat kat mana? Jadi sebenarnya kita boleh mengelak atas dunia ni. Dalam kubur, Pak Mati, hari akhirat, tak ada lagi. Kan kata hari akhirat dalam kubur, tak ada lagi kat situ dalam kubur. Kita duduk dalam kubur tu, berapa kaki? 7 kali? 3 kaki. Tak nak masuk kubur. Siapa nak masuk kubur ni? Tu je, tak lari. Nak lari mana? Atas dunia boleh lari. Lari daripada bayar hutang. Dia hutang yang ramai kawan-kawan kan. Jadi kawan ingat dia ni susah lah. Dia masuk Facebook, pelancong sana, pelancong sini. Dia lari, dia boleh lari. Bila hubungi, dia offkan handphone. Hubungi sekali lagi, dia block nombor kita lah. Boleh lari je. Dalam kubur tak ada lagi. So ada awak berlaku kat situ. Belum lagi di padang mahsyar lagi. Sebab itu kubur tu sama ada taman syurga ataupun lubang neraka. Yang lagi termasuk nafkah isteri dan anak-anak. Walaupun kita bergaduh dengan isteri kita, anak-anak tetap kita nak bayar nafkah. Gaduh-gaduh sampai bercerai katakanlah. Ada kau nak ambil anak, ambil lah. Isteri menuntut hak anak hadanah dipanggil di mahkamah syariah. Dia tuntut hak anak-anak kecil lagi dapat ke isteri. Kau nak ambil anak, ambil. Tapi ingat, aku takkan pakai satu sen pun engkau dengan anak-anak. Haram hukumnya. Sebab apa? Yang bercerai awak dengan isteri. Awak dengan anak-anak tak cerai. Tetap tanggungjawabnya biasa. Cuma nafkah tak bagi ke isteri dia. Sebab dah cerai, nafkah bagi ke anak-anak. Tapi sebab gaduh punya hal dengan isteri, dengan bekas isterinya, dia tak bagi belanja dengan anak-anak. Anak-anak ditanggung oleh bekas isterinya, dari segi pembelajarannya, semua-semua lah. Hari akhirat anak tadi boleh tuntut di hadapan Allah SWT. Anak tuntut. Mahkamah Allah Ta'ala Maha Adil. Hari ini boleh lagi, hari akhirat boleh lagi. Okey, itu yang wajib. Apa dia yang wajib? Ta'am, daripada makanan. Wajib beri makanan kepada anak isteri. Kita lah kena beri beras. Kan sebut kita yang beri beras, kita yang beri gula, kita yang beri garam, kita yang beri sayur, kita beri ikan, kita beri daging. Kita kena beli. Kalau isteri pandai masak, alhamdulillah dia akan ambil makanan itu dia masak. Tapi siapa nak beli? Kita beli. Okey, katalah kita sibuk tak dapat beli. Okey, bagi beli kat bini. Bini ke beli, dia masak. Nah, ambil. RM2, okey lah, dia apa kata. Satu troli tak kena RM2 tu. Hari sekarang satu troli tu, saya ingat, tak RM1,000 pun sekarang. Gila. Dia beli makanan semalam, beli barang dapur lah. Semalam beli barang dapur RM200. RM200, tak betul ni pun. Belilah ke anak, ke isteri, berahnya dengan sabun basuhnya, dengan sayurnya. Bagi. Kalau kita tak ada masa, ambil RM2, RM3, bagi kad dia guna. Kad ATM. So dia guna kad tu. Lebih senang. Ambil debit, kad debit tu. Belilah apa nak beli. Tanggungjawab kita. Belanja tu nafkah. Dia nak beli apa, terpulang lah. Dia nak beli apa. Duit daripada kita. Makanan pula mesti halal dan thayyibah. Suami wajib beri nafkah makanan kepada anak isteri dan makanan halal dan thayyibah. Halal yang baik. Sekarang kita jaga-jaga banyak makanan yang tak halal dan diragui kehalalannya. Kalau ni kita balikkan halal dari Indonesia, ada masalah DNT macam-macam lah. Kena yang ada cop halal tu Indonesia tu, tapi ni jarang di Malaysia. Tapi tengok ada DNA khinzir. So kena hati-hati zaman sekarang. Halalan thayyibah paling tidak adalah logo halal jakim token. Tadi tu Indonesia punya.
Kita iktiraf banyak negara. Ingat tuan-tuan, dekat lebih 30 negara kita iktiraf 20 halal. Masuk negara Australia mana, tapi dia ada komuniti Muslim dia di sana. Dia ada komuniti lah yang pastikan halal. Ada negara, ada komuniti, ada pejabat agama. Kita pejabat agama lah, mana agama Islam, bahawa agama Islam ataupun bahawa yakin. Yang agama Islam ataupun bahawa yakin. Ambil itu lah. Berarti tidak tengok ada tak logam halal yakin? Ada. Logam halal jaiz itu ada. Ambil, bawa beli. Kesahihannya. Kena cari makanan yang halal sampai satu. Maka kata ulama lagi yang kedua ialah wasyaraf. Minuman pun sama juga. Bagi minuman yang halal dan thayyibah kepada anak-anak kita dan juga isteri kita. Pastikan yang bersih, air kat rumah pun bersih, air karat tak mau, mesti air bersih. Apa? Tak bersih dalam kita air karat. Okey, cari filter tu. Dan jual banyak dah filter tu. Beli pasal kat rumah, dia tapis, dia tapis air, dia filter air tu, masuk rumah kita bersih. Tanggungjawab kita. Halal ni bukan sekadar halal tak campur DNA babi. Halal dan thayyibah termasuk bersih. Lepas tu kalau jakim, kita dapatkan logo halal jakim ni tuan-tuan. Jakim, staff akan pergi kilang tu. Kilang, tengok macam mana kilang dapat logo halal jakim. Bersih tak bersih. Bukan sekadar halal, bersih tak bersih. Dan tidak ada benda haram. Itu satu restoran, saya pernah nak tolong dia, tak, kalau ustaz tolonglah, saya dapat logo halal jakim macam mana. Tak apa-apa, saya dapatkan staf jakim untuk kita tengok macam mana. Saya panggillah seorang staf halal. Dia pun saya bawa ke restoran. Mula-mula test food dulu. Food test, sedap kata. Okay, dia tahan. Makan tu western, buat western campur dengan Arab je. Kemudian tengok suasana okey, bersih luar kan dekat restoran. Kemudian belum masuk kitchen lagi ni. Belum masuk store. Banyak aspek yang akan tengok. Baru sampai kat cashier baru. Sampai kat cashier tu fail. Fail lah. Sampai kat cashier tu fail lah. Fail. Saya tanya kenapa? Tu okok-okok. Okok halal haram. Dah ada benda haram lah. Saya baik. Dia punya striknya, tegasnya. Belum masuk kitchen lagi tu kan. Tak bersih tak bersih, ayam letak atas sini ke macam mana, belum masuk lagi. Belum masuk lagi store. Sampai store tempat si bapak pun halal dapat halal dia. Macam mana store? Dia akan tengok ada tak lubang-lubang. Lubang campur dengan luar ke mana tengok. Tikus masuk, ini baru masuk. Tak dapat. Apa benda tu buat penyakit. Buat penyakit tikus. Bukan tikus. Buat penyakit dia kecil dari kecil tikus. Sebab halal dan thayyibah bukan sekadar tak ada babi, tak ada Arab. Pada sebab itu pastikanlah yang kita beri makan itu pada anak-anak kita tu maksud isteri kita halal dan thayyibah. Lagi apa lagi? Kita tak lama bulan subuh ni, bukan Ramadan ni. Setengah jam cukup lah. Dia cerah aja boleh berhenti. Sebab kalau lama-lama pun tuan-tuan tak masuk semua pun. Ada yang dah masuk alam lain pun ada lah. Saya nampak di sini. Yang ketiga, wal kiswah. Kiswah itu ialah pakaian. Kiswah itu pakaian. So, bukan kadang makan minum, pakaian. Pakaian pun baju isteri tanggungjawab suami kena beli. Tudung isteri, telekung isteri, apa isteri pakai termasuk pakaian dalam dia. Tuan-tuan tak payah beli pakaian dalam dia. Tak pilih warna apa tak payah. Saya pun saya tak payah. Bagi beli dia sendiri. Pada-pada dia pilih macam mana. Jangan buka yang keras ke, kucuk-kucuk ke. Itu tanggungjawab kita. Termasuk pad dia tu. Setuju tak sini? Belakang? Ada setuju tak belakang? Setuju. Iya, itu pakaian tu. Keperluan dia. Suami kena beli. Kalau dia nak beli sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau minta dengan kita, abang nak beli pakaian dalam, nak beli pad, nak beli, kena bagi. Tanggungjawab kita bagi nampak pakaian. Pakaian mesti halal dan thayyibah juga.
Maksud halal dan thayyibah berpakaian, mesti pakaian yang menutup aurat. Tak boleh ni, abang tak boleh, tak boleh ni. Taklah, nak pakai kat rumah je daripada apa nanti. Okey. Pakai kat rumah tak apalah. Alhamdulillah, dah selamat sampai di rumah lepas sarapan. Makan peti canai dekat apa? Kem Askar. Nenek itu ada kasih. Itu kasih kah? Bukan. Oh, Pak Nina sudah hantar barang. Nenek sudah balik. Ini kita tanam perio, dah mulai ada buah kembali. Mudah-mudahan perionya dapat menghasilkan buah. Ini buah perio ada, alhamdulillah satu. Buah. Ada lagi buah. Dua. Oi. Itu orang Filipin. Hantar cucu dia sekolah. Rahman. Okey. Ada kucing. Ada kucing. Kejar kucing apa pagi-pagi dah kejar-kejaran Ini kebun kita yang sebelah. Ada pokok apa ni? Ada pokok mangga dah tinggi dah. Avokadonya pun dan buah lemon tak berbuah lagi. Pokok lemonnya tak berbuah lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan ke depan ada itu mangganya dah tinggi besar tapi belum berbuah. Okey, itulah pagi ini selepas salat subuh. Kita balik rumah, istirahat lagi. Ada kelapa pun dapat semalam, macam dapat beli murah. Kawan dia bagi, dia balik dari Tanjung Balik. Ada kelapa 5 biji. InsyaAllah. Yang demam-demam nanti kita minum air kelapa bercampur telur. Kacau. Batik kita pun ada juga. Ini ada batik besar. Alhamdulillah. Hasil batik halaman kita juga. Cantik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi ini hari Jumaat. Ya. Kita salat Jumaat. Tadi ada pagi salat Jumaat. Salat subuhnya pakai surat sejarah. Sehat-sehat, insyaAllah lancar segala urusan. Allah beri perlindungan kita, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari Jumat, setelah saya salat subuh, kita sarapan. Roti sedap. Tuan rotinya tengah buat roti telur, mama roti double, minumnya air limau sebab kerongkongan masih berkah lagi, masih terbatu-batu. Pagi ni kita minum air limau suam. Bencen Askar.
Wah, cantik tebalnya. Ih. Oke, akhirnya sudah sampai Limau. TO favorit nenek. Oke, ya. Suasana di pagi hari sibuk gedam dan mandi.